banyak negara mereka menghadapi masalah kekurangan minyak. Okey, walaupun harga tenaga naik, dah mencacah RM4 1 liter, RM5 1 liter. Itu adalah harga tinggi dan pada masa sama tak ada supply. Tapi di Malaysia kita ada supply mencukupi, pergi pump memang ada. Okey, dan harga RM1.99. What else you want to condemn PM? It's unfair. Okay, apa lagi you nak hantam PM? Dia kena fikir sendiri. Ya, itu adalah masalah pembangkang. Mereka tidak mempunyai idea baru. Mereka tidak mampu untuk mencari penyelesaian. Sampai sekarang, sampai hari ini, okay, kita tidak dengar apa idea pembangkang untuk membantu menyelesaikan masalah. Tak ada idea baru. Mereka tidak memberi cadangan yang bernas. Dan apa yang mereka buat hanya adalah buka sosial media, hantam PMX. Itu kerja mereka sahaja. Jadi rakyat boleh nampaklah, ya. Rakyat boleh nampak kegagalan pembangkang. Kerana kita baru-baru ni kita pernah tengok KJ pun cakap ini pembangkang adalah paling paling gagal, ya. Paling gagal. I think sekarang kita telah memulakan persiapan untuk Melaka dan Johor. Untuk parti, yang penting adalah kekuatan parti. Okey, apa-apa strategi pun yang paling basic adalah kekuatan. Kalau ada kekuatan, maka kita boleh menang. Dan kedua adalah kita cuba mendapatkan formula untuk sama ada kita boleh bertanding solo. Maksudnya kalau bolehlah kita nak bertanding sebagai satu kerajaan madani. Okey. Kalau tidak, maka kita terpaksalah ada 3 penjuru dan sebagainya. Berbagai senario telah sedang dianalisakanlah supaya kita boleh mencapai yang terbaik. Okey. Ini sedang dijalankan. Pada pendapat saya bahawa gelombang hijau itu dia telah mencapai puncaknya dalam PRN 6 negeri tersebut dan dia tidak dinampakkan terus meningkat. Dan dari segi Perikatan Nasional, mereka pun tahu bahawa kalau mereka terus mainkan sentimen perkauman, sentimen agama, mereka tidak menguntungkan mereka. Dan mereka akan setakat itu saja yang maksimum mereka boleh dapat, ya. Mungkin 4 negeri dan maybe 70-80 seats dalam parlimen, itu saja maksimum yang mereka boleh pergi. Dan mereka akan alienate populasi terutamanya di kawasan-kawasan bandar, mixed area dan juga Sabah dan Sarawak. Dan saya rasa mereka pun tahu bahawa if they continue to be like this extreme, dan mereka akan be seen as tidak Sabah dan Sarawak, mereka akan rasa bahawa ini adalah coalition yang tidak dapat, that they shouldn't work with. Maka Sabah dan Sarawak mereka akan rasa ini adalah ekstremis yang tidak harus, maksudnya mereka akan dilihat sebagai satu ekstremis blok, ya, yang susah untuk kerjasama. Jadi dari segi itu saya rasa bahawa mereka telah ubah strategi untuk cuba lebih baik dengan masyarakat bukan Melayu, ya. Mereka cuba ubah strategi untuk mendekati Sabah dan Sarawak, ya. Itu adalah strategi mereka dari segi Perikatan Nasional. Dan dari segi kerajaan madani, saya rasa kita telah mencapai satu tahap di mana we are at the very, katakan, formula yang betul. Formula di mana kita merangkumi semua kaum, agama dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi itulah formula yang berjaya, di mana ini adalah formula untuk mentadbir negara dengan lebih baik.